Aku tengok ada macam CJ je cakap pula. So river solo. Wih. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Salam Sobi. Selamat datang ke channel aku lagi. So hari ni aku ngantuk lah. So aku fikir nak buat video ke. So kalau korang nak tahu, hari ni unboxing, korang dah tengok kat dalam ni kan. So hari ni unboxing aku first time aku beli benda ni. Dan aku rasa aku teringin nak buka, bukan sebabkan aku FOMO ke apa, just aku nak saja buka, ada rezeki lebih kan. So ala-ala aku dah main book and battle dia. So hari ni kita buka booster bundle, 2 booster bundle Chaos yang dia baru launcher pada hari Jumaat lepas, tanda kat event. So kita akan buka 2 booster bundle. Dan aku beli dengan harga retail. Aku beli dengan harga retail lah. So sekarang ni kalau orang nak tahu, sekarang ni biasa orang jual, aku tengok sekarang ni 200.5, 280 pun ada. So aku beli dengan harga retail sahaja, bawah 200. Okay, so bagi aku, kalau korang nak tahu lebih lanjut, bagi aku set ni ada beberapa kad, iaitu chase card dia adalah chase card Green Ninja. Ni SIR dia, SIR Green Ninja, dan dia ada MUR Green Ninja warna gold. Bagi aku artwork dia dalam ni agak menarik juga untuk gold dia, tapi untuk SIR dia macam kurang sikit. So macam tak apalah, aku cuba buka. Aku beli 2 booster bundle. So dalam ni, kalau korang mana yang tak tahu, dalam ni ada 6 booster pack. So memang ada exactly 6 booster bundle lah. So hari ni kita akan battle team kanan dan tiki aku, 1 dan 2. So ni hati 1, team 2. Okay, so let's go. Aku nak sembang sikit pasal set Pokemon. Bagi aku sekarang ni Pokemon memang agak dia agak terlalu trend tau. Kau macam kau tak menghargai hobi tu. Kalau bagi aku macam aku rajin tengok Eddie Fazli. So aku pun banyak belajar daripada Eddie Fazli untuk video apa semua. So bagi aku, apa yang Eddie cakap untuk video, kau jangan lupa tengok video Eddie Fazli yang baru dia bawa unboxing booster box. Dia memang biasa unboxing booster box So kau boleh tengok, check out dekat YouTube channel dia. Dia akan letak screenshot gambar YouTube dia. Kau boleh follow YouTube dia. Dan kalau korang hadir daripada channel aku ke channel dia, kau komen kat video dia. Bagi aku, ayat yang paling aku suka daripada Eddie Fadli adalah seorang dewasa yang bekerja seharian terselit kanak-kanak yang tak mampu membeli barang. So terselit kanak-kanak dengan kenangan kecil aku, lupa. Tapi dia just for, bagi aku, okay, dia satu ayat tu, so dia menggambarkan kau seorang dewasa dan masa kecil kau tak boleh beli benda apa yang kau suka. So bila kau dah besar, kau boleh beli barang yang kau suka, macam Pokemon, macam One Piece, macam Digimon, dan kau akan rasa tension dengan benda. So ini hobi tau. Ini bagi aku adalah hobi. Ada orang simpati benda ni sebab harga naik. Bagi aku tak. Aku macam agak tak menarik lah bagi aku. So 6 pack tingkat kan. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk tingkat kan. Ada 6. Okay, kita buat lagu ni. Aku simpan buat, tapi aku tak simpan save. So kita buka. Ada orang simpan save. TV dia sekarang ni harga retail, kalau orang nak tahu, harga retail dalam 300.5 macam tu kan. Orang jual 5.5 kan. Kau rasa kau nak beli? Bagi aku jangan support scalper lah. Bagi aku agak kurang menarik lah kalau scalper. Okay, so pilih dia korang. Aku pilih team Kiwi. Okay, so kita tengok apa hit yang kita ada. Pertama aku buka macam aku macam bila aku nak beli, tapi macam harga sekarang ni agak melonjak. Aku macam malas lah kan. So code sorry aku nak code sorry. So energy 1, let's go. Kita ada energy metal, kita ada Weapon, kita ada Trabish, Fenenki, Pam Kabu, Clydon. Dia ni banyak arm lah. Tengok kat Eddie Fadli ni, delivered Chowming. Sumpah lau, aku dah delivered siapa lukis ni.
Sabotage. Uish, lama siap David. Kita ada Reverse Holo Omega Michino dan juga ES. Kita ada Mega ES daripada Galade ES. So inilah kita kat mana aku punya aku lupa sleeve aku. Aku lupa punya tu. Mega ES. So aku akan letak harga dekat Shiny berdasarkan Shiny lah. So untuk korang senang nak tengok price dia. Bagi aku tak lah, aku rasa Pokemon ni dah jadi satu barang yang melibatkan profit sangat tau. Yang melibatkan terlalu banyak profit sangat. Dekat sini aku letak sini. So kita follow alright. So sini kat sini subscribe kau sangat. Okay, so teman-teman, kita pergi ke rumah kau jom. Kita pergi ke tu. Kau tak rasa macam Pokemon ni macam sekarang ni bukan untuk kau main lah. Kau hanya mampu melihat, padahal benda ni kadang-kadang engkau lah main tu. Pasal ayat dia nanti aku letak dekat Nanti aku letak dekat ni, kat sini. Kau boleh baca ayat tu yang Eddie Fali buat. Aku dah tengok video dia. Bagi aku video dia sedih mat. Bagi aku sumpah. Energy water energy, Zubat, Artillery, Beldum, Fennekin, Supporter, Pilper, Metagross. Kita ada Miotste, Chestnut, Reverse Holo dan juga Lilio, Liver Holo dan Holo Energy Fire. So tak ada apa ya, Liver Holo Energy, alright. So segi pack ketiga, pack ninja. Aku set ni tak cari apa-apa je, aku nak buka saja for content lah kan. So aku tak pernah lagi buka Pokemon. So aku nak buka lah Pokemon. Lagipun aku minat ninja tapi aku tak nak collect lah ninja. Kerah lah. Aku bukan seorang collector Pokemon lah, just aku nak buka for fun. Aku nak tengok artwork je, lawa. So Grass, Energy Daun, kita pergi dengan Karin, Zubat, Fearless, Liliot, Supporter Billy, Miotste, Special Wake Up. So ni function lah Special Wake Up ni. So Reverse Holo Alba. Kita ada kita ada Full Art Tauros. Awal kan Full Art Tauros. Belakang Holo biasa. So kita dah ada second Mehik tu. So ya, kalau aku macam tak, aku variety Pokemon ni aku tak apa ingat sangat. Dia ada Full Art, dia ada IR kan. So basically dia macam ni lah. Dia ada bintang ni. Aku rasa ni IR. Kau makan IR tu je aku rasa dia IR. Tak silap aku lah. Kalau silap aku, sorry orang boleh betul kan. Sebab aku Pokemon ni bukan family untuk aku lah. Aku tak tengok sangat Pokemon. So ada nama-nama yang aku tak tahu tu tak semuanya aku tak tahu. Ada yang aku tahu kan. Tapi untuk generasi Mega ni aku baru tahu sikit lah. So nice lah. Siapa fikir Yoshi Nagano. So nice. Kita ada satu hit. Ni hit, ni hit. Pack ke 3 pack ke 5 lagi tu. Ni pack keempat. So dia ada pack keempat. So kalau korang dah buka, korang boleh komen kat bawah korang dapat main hit apa. Kat sini kita abung kan. Senang setting tu. Alright. Pocket sorry aku tak boleh bagi sebab aku main. Energy, electric thunder. So aku sebagai seorang player lah. So aku main benda ni. Bagi aku macam aku collect tak lah. Bagi aku bukan collect je, aku buka for fun. Aku saja nak buka je rezeki lebih kan. So dia jom. Aku minat dia punya form dia. Okay. HN apa ni? HN tak tahu. So Nightis, kita ada Pokemon lama, Reverse Holo Dios. Roxy kita ada Roxy. IR, Full Art IR. Kita ada Roxy. Weh, manis tu Roxy. Kita ada supporter, mak kau supporter Roxy. Aku tak sedih jauh sangat. Ini supporter Roxy, weh lawa weh.
Ui, orang jalan ni. Lah, tapi belakang tu Seteri dia lari siap. Lagi teruk. So, tengok C. Roxy ni dia ada SIR. Sebelumnya aku put Emma. So, aku dah ada Roxy. So, okay lah. Nice lah. Bagi aku. So, satu cerita bandar ni aku tak tahu lah. Tak confirm lah. Ada ke tak kan. So, terpengaruh lah. Ting aku ni. Aduh. So, korang collect apa? Aku mula-mula ingat aku nak collect Perry tau. Perry daripada Twilight Masquerade. Tapi macam, mak kat dia susah dapat lah. Bagi aku support lah. Bagi aku bangga dengan orang yang main Pokemon ni. Sebab bagi aku satu sekarang dengan fasa-fasa dia tengah mahal. Minus very lawa during your opponent next turn. Horizon akan return. Function juga function. So kita ada 2 Mehi. Second life pack. Aku tengok macam kat event lah itu aku saja buka loose pack. Aku buka loose pack buka loose pack resin ni. Satu pack 35 lah. Macam bagi aku not bad lah. Bad juga lah. So energy darkness. So bagi aku macam dia terlalu FOMO lah. Sampai 500.5 Twist Tower DLC. Ini banyak membantu aku dekat Pokemon Battle siap. Vivo Solo lagi. Dah Holo Dead Boss. Last pack untuk team green team aku. Nampak lagi yang cantik aku. Kalau korang put SR ke dia lah sikit. Okay, kat sorry aku minta maaf lagi. Kenapa aku kat dia macam lagi? Tak maaf macam tu. So let's go. LNH lagi. Sego, Elmoga, Tailface, Angel Tower, Nightis, Pokemon. Aku tengok ada macam CJ je cakap pula. So River Solo. Wih, SIR weh. SIR hulu weh. SIR weh. Weh ni SIR weh siap. Lawa weh. Astagfirullahaladzim, lawa belakang. Weh cantik. Lawa weh. Weh SIR Roxy pun. Ini antara satu SIR yang orang cari juga SIR Roxy. Aku tak tahu harga dia berapa. Nanti korang tengok Weh SIR weh. Ya Allah SIR. Weh, first time aku buat SIR weh kat Pokemon. Alhamdulillah rezeki. So ni SIR dia. SIR dia ada common card. Dia ada common card Dia ada common. Dia ada Dia ada full art, dia ada IR, illustration rate. Lepas tu dia ada SIR. So ni antara yang paling besar. Wish. Jangan punca ni aku collect pula benda ni. Orang mati. Aku ada OCD sikit tau. Binder aku tak boleh ada. Tak tahu aku dah pull dia ni. Tiba aku pull dia punya hit soal. Aku macam tapi nice weh Roxy. Nice weh. Sumpah lawa weh Roxy. Lawa. Nice weh. Lawa. So team aku dah ada 3. Kita ada full art, kita ada IR, kita ada SIR. So tak boleh apa-apa lah. Team aku macam korang tak macam nanti. Jadi kita bagi pada booster bandar kedua. Alhamdulillah rezeki. Team aku awal adalah spek lah. So spek pertama daripada team kanan. Aku mungkin akan hantar slab lah tu. Aku tak pernah ada slab. Aku nak cuba hantar slab lah. Okay, let's go. Kita pergi. Dah energy. Hantar. Okay. Kita buat cepat lah. Nightis, Philip, Supporter, River Solo, Exit, River Solo dan Holo. So ni pun ada juga SIR dia. Elak tu Emma sayang mak tak ada SIR. Memang betul-betul sayang tak ada SIR. Kau ikat aku macam biasa. Darkness. Energy Darkness. Pakapor, Zubat,
Building Transform Settle. Aku lupa nak asing item lah. Tak lagi buat sekarang IP Reverse Holo lagi. Kita ada IR daripada Pilih. IR supporter lah aku. Gila. Kita ada full art. Tak tahu lah full art ke IR. Aku tengok balik. Aku lupa nak tengok menu ngebu kan. Okay, aku jari aku tengok Aku tahu aku first time nak buka banyak-banyak ni. Astagfirullah. Buang. Dah baru je beli. Aku sumpah tak tahu belakang tu ada hit. Aku main tahan hit je. Aku sumpah tak expect apa lah. Tak expect apa langsung lah. Tu dekat board yang kemek. Memang jadi. Okay, let's go. Ini boleh lah. Kau nak makan baby. Okay, sekejap. So kita berbalik kepada pada aku nak buka dia punya menu ni. Ya, sana. Aku okey. Kita ada buku panduan. Ni buku panduan ni. Betul ada buku panduan. So, kalau 2 star silver Ultra Way. So you are maknanya ini session way ada satu bintang. So ni IR. So ni IR, yang ni Ultra Way. Special SIR. Voxy SIR. SIR. Voxy SIR. Lepas tu yang ni full art. Okay, full art lah. Faham. So kita ada 2 full art, 1 IR. Let's go. Okay, kat sini ada 1 full art, 1 IR dan 1 SIR. Dan kat sini pun ada full art. Okay, faham. So ada panduan-panduan senang. So kilat punya energy. Macam cepat video ni kan kongsi tak tengok item. Escaping Towers Information. Banyak betul buku kitab ni. Reverse Holo Energy. Okay. So pergi pack yang ketiga. Ada satu. Kita buat-bualan. Tengok banyak orang kat event orang pun gold. Sebab ada orang cakap satu booster box kalau keluar SIR offer ada gold. Macam tu lah. So energy, Funky, Forest, One Dog, Pumpy, Eze, Sparkle, Sultan, Meow Stick, River Holo Silgo. Tak ada hit ni. Coffee. Ada iat. Kopi siap iat dia. Jom. So kita ada Mega Galadi. Bagi aku lah, kita enjoy the artwork lah. Kau nak simpan booster box, kau nak simpan booster bundle, buat apa kan? Bagi aku buat apa? Tak seronok pun benda ni. Kau nak tengok macam aku enjoy artwork dia. Lupa lawa je yang artwork dia. Memang lawa. Aku enjoy lah dengan artwork Pokemon ni. Sebab lawa kan. Tambah aku dapat supporter saya up lah. Lawa siap. Okay, let's go. Fire. So bagi aku, pada yang mana nak simpan seal kan, bagi aku macam dia cakap, baik simpan seal PSA, Philip, Zubat, River Holo Zubat, Fanta, River Holo sahaja. Wish. Let's go. Last pack daripada tim kanan. Nampak nanti kanan macam tak jaya ni. Tak percaya di kanan. Let's go. Metal, Kavade, Brodo, Fluffy, Kolawi, Emma. Aku dah put dia punya fuad. Emma macam tu. Kavado, Dios, Kolobat, Combat dan juga Holo. Kita dapat full IR daripada Combat. Nice lawa. So tim kanan 2 je hit.
Dua mehit, satu ES. So ES sama dengan sebelah. Ubat ni papa teruk siang tu tadi. So maybe aku akan hantar Roxy. Aku akan hantar siang. Tak percaya dia. Oh okey lah, booster bundle punya duit. Ni macam bagi aku lah, rezeki lah kan? So alright, settle. So korang mahal Singirok Okay, so kita pergi kepada main hit kita belakang. So kita pergi kepada main hit kita. So kita pergi kepada 2 ES, iaitu 2 Mega Galade ES. Ada 2. Kita ada Philip Fuad, kita ada Kobat IR, kita ada Tauros IR, dan juga kita ada Roxy Full Art, kita ada Roxy SIR. Weh, lawa dia, sumpah dia kali full dia sangat lawa weh. Sangat lawa. Belakang dia okey tak? Tapi saya teri macam lari lah. Cuba hantar lah. Tak kisah pun. Weh, lawa je. Korang tengok, bila korang buka, korang dapat barang yang korang minat. Maksudnya aku lawa lah. Korang enjoy the artwork. So, itu sahaja video untuk kali ni. Terima kasih. Korang jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. Korang jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. So, maybe kita ada aku ada surprise. Maybe video next time ada satu lagi aku tak buka. Aku nak tahu apa. Korang stay tune. Okay, so check it out dulu. Assalamualaikum. Jadi, jangan jadi scalper. Enjoy the hobby. Enjoy the artwork. Assalamualaikum. Salam sorry. Ciao. Wih, lawa siap. First time aku. Ya Allah, ya Tuhan aku. Wih, lawa first time aku buat SIR weh. First time weh. Full SIR. Ya Allah. Inah lah. Boleh lah nak terhantar. Boleh. Okay. Check out. Bye.